Boleh ke Aisyah nak hibahkan Hak perasaan. Tak valid. Apa tak valid pula? Kau sekarang ni kau terima abang nak hadiah ni. Tak ada value. Tak ada value. Kau tengok ni tengah dengan orang ramai kau cakap kau mengecikkan abang ni, Era. Allah, tak ada bang. Tak baik, Era. Kau lambung lah sikit abang depan orang ni. Kau reject abang tak ada value tu pun. Sampai hati kau. Tak ke mana pun. Kasih sayang kita sebagai umat sesama Islam dah lah. Hibahkan je. Alah, Cik Nazri, tolong Cik Nazri. Tok jangan kacau Tok. Macam mana berani nampak. Hitam putih warna dalam cerita, Rosyam dan Era aura mereka nyata. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, semua yang sedang menonton Hitam Putih Kehidupan. Aku hari ni hitam semua ni kan. Yang biasalah 9 malam korang tengok aku dengan Era dekat Suhan Channel dengan juga AC Gas TV. Jadi terima kasih juga kepada semua yang menonton setiap minggu, yang pergi komen. Ada yang belasah kita orang. Okey je. Korang belasah kita orang tengok, kita perbaiki apa yang kelemahan yang kita orang ada. Dan mungkin boleh bagi korang resepi untuk korang inovasi diri korang ke apa. Okey saja. Betul. Yang pastinya hari ini kita dibawa oleh AC Gas sendiri. Tong gas yang paling ringan di dunia. Yang menggunakan material Kevlar bang. Dan bahan yang digunakan adalah bahan bulletproof. Dan ianya juga heat resistant. Kalau misal kata berlaku sesuatu yang tak diingini dalam rumah bang, selalu yang kita takut tong gas meletup. Yang ini tak meletup, insya-Allah dia hanya akan melt. Kalau panas macam mana sekalipun dia mencair bang. Ini hati dia AC Gas. Hati Era pernah melt. Saya melt tu selalu bang. Cair keras. Tapi kau macam ada bulletproof kan? Bulletproof. Oh betul lah bang. Sama dengan tong gas. Betul lah bang. Aku tengok cutting kau macam tong gas kan? Sama. Okey abang, hari ni kita nak cerita pasal apa bang? Ni kita ditajakan khas juga ni. Oleh siapa? Hari ini special sikit. Saya pada podcast Hitam Putih Kehidupan ni dibawa oleh Suhan Channel dan AC Gas TV. Tapi istimewanya hari ini ditaja khas oleh Wasiah bang. Wasiah ni kalau kita dengar bunyi macam wasiat. Bunyi apa wasiah ni bang? Bunyi macam teknikal sikit. Kau tanya abang lah. Kau tak tanya orang yang kita jemput ni. Yes, kita akan bersama dengan Encik Nazri, wakil dari Wasiah, iaitu syarikat amanah patuh syariah terbesar di Malaysia bang. Dan Encik Nazri ni bukan kaling-kaling lah. Dia mempunyai pengalaman 21 tahun bang dalam urusan hibah dan wasiat ni. Oh ya ke? Tapi nampak muda, tapi 21. Jadi saya kalkulate. Lagi apa background dia? Dia merupakan pakar dalam bidang pengurusan harta di Malaysia. Ialah 21 tahun lah pula pengalaman. Dan pakar rujuk di dalam isu-isu teknikal pewaris harta dan undang-undang berkaitan dengan tanah. Harta tanah. Jadi sebenarnya Wasiah ni bukan kali pertama dengan kita. Era kali pertama lah. Saya lah kali pertama lah. Dah kali ketiga dah. Kali ketiga bang. Kali ketiga dah. Macam mana abang tahu? Tanya lah. Macam mana abang tahu? Siapa duta dia? Dah sudah. Dia lagi. Pandai abang Tembak 2 dalam 1, 3 dalam 1. Tak, orang berkenan. Dia macam kau juga kalau orang berkenan. Kan? Tak, yelah. Kau memang tembak banyak ke? Kau tembak banyak ke? Saya mana ada tembak-tembak. Okey, so kita nak bersama dengan Encik Nazri lah. Saya pertama kali dengan Encik Nazri. Jadi Encik Nazri, bila bercakap tentang wasiah ni, betul ke wasiah ni macam ada kaitan dengan wasiat? Ialah pembagian harta tanah apa benda semua ni. Okey, tajuk kita pada hari ni ialah muncul selepas mati. Muncul selepas mati. Dia bunyi macam cerita gerun-gerun cerita hantu ke apa ni bang? Yelah, apa kena mengenai dengan wasiah dengan muncul selepas mati? Kadang-kadang orang tak tahu nak menguruskan sama ada muncul selepas mati ataupun urus selepas mati. Jadi untuk uruskan selepas mati atau muncul selepas mati, kita kena cari kuda. Apa pula ni? Apa Kuda. kena dengan kuda? Kuda ni maksud abang, dia ada banyak syarikat yang menguruskan pengurusan harta pusaka ni. Tapi macam kau beli kereta. Okay. Kau beli kereta, kau tengok brand ni, mana yang suit untuk kau?
Okey. Jadi sebenarnya wasiat ni ibarat kuda lah. Supaya kita yang tak faham tentang hukum macam mana nak menguruskan harta pusaka ni sebenarnya. Jadi kita pilih kuda yang terbaik. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuan senangi. Jadi kuda yang terbaik untuk menguruskan apa yang kita tak tahu. Ya. Jadi hari ni kita buat sebab apa? Dua video kita sebelum ni memang banyak orang suka tengok apa semua, dan kita ajak lagi sekali Encik Nazri untuk bersama dengan kita. Ya. Mungkin untuk permulaan ni Encik Nazri. Cerita sikit ni. Ni wasiat ni apa benda sebenarnya, pengurusan harta pusaka ni apa benda? Wasiat lah. Apa pun ni satu lagi hibah lah. Apa bezanya ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tok Era. Ya. Era kau panggil Saya nervous lah sikit hari ni. Kau tak panggil Kak Era? Kita dalam podcast kita semua sama. Jangan nak berabang adik kakak Tolong. Okey, Encik Nazri silakan. Macam nervous sikit tu Jadi yalah, betul lah bidadari kau dengan perempuan. Bidadari tu memang betul-betul wujud lah tu. Okey, berbalik kepada persoalan dari sudut pengurusan harta pusaka. Umum mengetahui bahawa bila kita cerita tentang harta pusaka, biasanya orang akan kaitkan dengan wasiat. Kaitkan dengan wasiat, instrumen untuk menguruskan harta pusaka. Tetapi sebenarnya dalam Islam ni dia ada banyak lagi instrumen-instrumen yang lain, bukan hanya wasiat sahaja. So mungkin saya nak ketengahkan semula tentang apa itu wasiat di dalam Islam. Wasiat dalam Islam hanya maksimum 1/3 yang kita boleh wasiatkan kepada bukan waris. Tujuan dia adalah apa? Tujuan dia adalah untuk sedekah jariah. Itu adalah wasiat dalam Islam. Dan ada satu lagi wasiat yang famous diguna pakai di dalam negara kita, ataupun instrumen-instrumen wasiat yang digunakan oleh masyarakat kita adalah wasiat yang melantik wasi. Wasi ni apa dia? Wasi ni adalah pentadbir ataupun pihak yang akan menguruskan, bertindak untuk menguruskan harta pusaka selepas kematian kita. So ini antara instrumen yang selalu diguna pakai oleh masyarakat kita dalam merancang harta pusaka. So bila kita sebut tentang membahagikan harta pusaka kita menggunakan instrumen wasiat, dia akan berbalik semula, sebab kita tahu orang Islam kita ni akan terkait dengan hukum faraid yang Allah cerita jelas di dalam surah An-Nisa, pihak-pihak ataupun golongan-golongan yang berhak terhadap harta pusaka. Jadi bila Nabi kata wasiat dalam Islam hanyalah maksimum 1/3 yang kita boleh wasiatkan bagi kepada bukan waris bagi tujuan sedekah jariah. Jadi kalau kita nak bahagikan harta kita menggunakan instrumen wasiat, dia akan berbalik semula kepada persetujuan waris. So kalau kata contoh ada waris di kalangan waris kita, contoh saya nak wasiatkan rumah saya kepada isteri dan anak-anak. Dalam situasi saya kritikal sikit sebab saya hanya ada seorang isteri, 3 orang anak perempuan. So saya tak ada waris lain. So ada bahagian baitul mal di situ. Jadi bila saya buat wasiat untuk membahagikan rumah saya kepada isteri dan anak-anak, bila berlaku kematian kepada saya, baitul mal contohnya tidak bersetuju dengan wasiat yang saya buat, maka wasiat itu akan terbatal secara automatik. Oh, boleh batal dia akan terbatal secara automatik. Tapi sebab kita dah buat wasiat. Betul. Sebab balik semula kepada wasiat Islam yang dia tadi adalah maksimum 1/3 yang kita boleh wasiatkan kepada bukan waris. Tujuan dia apa? Adalah sedekah jariah. So contoh, kata saya ada akaun bank, saya nak wasiatkan kepada rumah anak-anak yatim. Yang itu yes, maksimum 1/3. Kalau lebih daripada 1/3, kita kena dapatkan persetujuan daripada waris-waris. So itu sebenarnya wasiat di dalam Islam. So kalau kata kita menggunakan instrumen wasiat untuk membahagikan harta yang kita ada, sebenarnya itu adalah tak tepat jika kita wasiatkan kepada ahli waris kita sendiri. So dia apa instrumen yang paling tepat untuk membahagikan harta kita? So instrumen yang paling tepat adalah kita boleh gunakan instrumen hibah. Hibah ni kita boleh hibahkan kepada sesiapa sahaja. Waimah yang bukan Islam sekalipun boleh menerima. Sebagai contoh, situasi pasangan yang mempunyai anak angkat. So kalau kita tahu bila anak angkat ni dia tidak berhak terhadap harta pusaka. So macam mana kita, sebab kita dah orang kata apa, membela ataupun mendidik anak ni daripada kecil sehingga besar dan sebagainya. Sayang lah kan. Sayang. So bila kita nak berikan rumah kita, harta kita kepada anak angkat, instrumen yang paling baik adalah kita gunakan instrumen hibah. Kita boleh hibahkan keseluruhan. Hibah tu hadiah lah. Hadiah, yes. Kita boleh hibahkan keseluruhan rumah tersebut kepada anak angkat ni tadi. Tapi kalau kita menggunakan instrumen wasiat, disebabkan anak angkat bukan kategori waris, dia hanya maksimum 1/3 sahaja yang kita boleh wasiatkan. So dekat sini sebenarnya banyak kelebihan yang ada, sebab instrumen-instrumen dalam Islam ni dia ada kelebihan masing-masing lah. Tetapi dari sudut membahagikan harta kita, yang kita nak spesifik siapa orang yang menerima, dokumen hibah ataupun instrumen hibah adalah instrumen yang tepat. Sebab hibah ni bila kita dah hibahkan kepada seseorang, maka harta tersebut bukan dikategorikan sebagai harta pusaka. So dia tidak akan melalui harta pusaka. Contoh macam ni. Contoh macam ni.
Cik Nazri Ya, Dok. Contohnya saya masih hidup. Okey, lepas tu saya hibahkan, saya hadiahkan harta ini, katalah rumah ni kepada anak angkat saya. Ataupun era lah saya hadiah. Jadi maknanya waris tak boleh challenge. Dia sebenarnya tu dalam dunia ni dan dalam Malaysia kita sekalipun, kalau kita tengok situasi-situasi semasa, apa sahaja instrumen, perjanjian dan sebagainya boleh dicabar. Cumanya isu dia adalah menang ataupun kalah. Sebab bila kita cerita tentang hibah tu, dia ada rukun dan syarat dia. So bila kita cerita tentang hibah ni jatuh di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Yang ini memang jelas dinyatakan di dalam Federal Constitution ataupun dalam perlembagaan Malaysia kita, yang mengatakan bila melibatkan hibah alang semasa hidup ni berbidang kuasa di mahkamah syariah. So kalau kata contoh, Datuk ada rumah, Datuk hibahkan kepada era. So bila berlaku kematian, ada waris tidak bersetuju, maka kita kena bawa ke mahkamah syariah untuk mengesahkan bahawa hibah itu sah ataupun tidak dari sudut hukum syarak. So bila mahkamah berpuas hati terhadap lengkapnya rukun-rukun hibah ini tadi, maka mahkamah syariah akan mengeluarkan perintah pengesahan hibah. So bila perintah pengesahan hibah itu dikeluarkan oleh mahkamah syariah, maka dari sudut hukum dan juga undang-undang sahlah milik era. So kalaupun orang mencabar, contoh Datuk hibah kepada era, isteri dan anak-anak Datuk tidak bersetuju, kenapa tiba-tiba era masuk dalam situasi harta pusaka yang Datuk ada? So era tetap boleh membuktikan bahawa dah berlaku hibah di situ. Dan hibah ni perlu dilaksanakan pada ketika kita hidup. Kita tak boleh tunggu, contoh kita nak hibahkan, kita tunggu lepas mati. Tak boleh dah. Sebab hibah dia mesti pemberian semasa hidup. Ada satu kes hibah telah dicabar. Dan saya tak tahulah, tak pasti apa keputusannya, tetapi nampaknya hibah pun agak kita yakin kita rasa hibah ni yang paling selamat daripada wasiat. Wasiat ni pun boleh dicabar dengan mudah. Tapi rupanya hibah pun boleh dicabar. Atas faktor apa tu? Dia sebenarnya saya rasa lah kan. Saya rasa sebelum Cik Najib jawab tu, dia kalau dihibah tu, kalau orang yang mati tu, dia harta dia banyak, datang pula ketamakan dia kepada tu, confirm lah. Contohnya abang bagi kat abang sekarang ada 3 bilion duit cash. Banyak tu bang. Asal kau gelap? Nak sebut 3 bilion. Boleh. Kau menganjing aku pula. Kau tak boleh yakin aku ada 3 bilion. Okeylah. Era Rosyamat. Okeylah. Abang ada 3 bilion cash. Abang bagi kau 1 bilion. Jadi memanglah yang lain ni semua macam asal sampai 1 bilion, kalau bagi 100 juta dah lah. Ibarat tu. Jadi ketidakpuasan hati lebih kurang macam tu, Cik Nazri. Betul. Sebab kalau macam era sebut tadi tu, sebenarnya yang dicabar sekarang ni adalah hibah takaful. Sebab hibah takaful ni sebenarnya dia dah memang ada akta yang mengikat. Cuma dalam situasi itu menjadi viral di seluruh Malaysia adalah disebabkan isu-isu teknikal yang sedang berlaku lah, yang dimainkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Cuma saya tak nak ulas lanjut tentang perkara tersebut. Yang saya dimaklumkan bahawa kes itu sedang berjalan juga. Bila kita cerita tentang hibah, sebenarnya bukan hibah sajalah tu, apa saja dokumen pun, waimah perlembagaan kita sendiri, fatwa negeri Selangor yang dicabar dan sebagainya, semua apa sahaja perkara di Malaysia, di dunia ni kita boleh cabar. Cuma isu dia menang ataupun kalah lah. Cuma hibah yang saya nak cerita hari ini adalah tentang hibah harta, bukannya hibah takaful lah. Maksudnya kalau kita ada harta, contohnya rumah, kenderaan, akaun bank dan sebagainya, yang kita boleh hibahkan kepada siapa yang kita nak. Itu sebenarnya. Macam era ni macam mana? Era ni kira panggil ibu tunggal lah. Abang tak nak cakap janda, tuan tak best dengar. Lebih manis ibu tunggal. Ibu tunggal, ada anak seorang perempuan, ada harta. Situasi era ni macam, katalah, minta maaf era, katalah era ni tak kahwin-kahwin sampailah dia mati. Kan, betul, dia anak seorang perempuan. Adakah perlu dia buat hibah dulu atau macam mana? Kalau era nak, abang boleh uruskan dengan Cik Nazri. Ya. Boleh sangat. Jadi maknanya nanti urusan harta pusaka tu tak payah pening kepala. Suami kau uruskan. Suami? Yalah, kalau kau nak dengan dia, abang boleh uruskan. Jadi harta kau tak payah pening kepala. Nanti Cik Nazri uruskan. Jauh sangat tu. Goyang takut. Tadi bukan main kau. Era. Betul. Walaupun beras saya beli tu, tapi yang memasaknya adalah orang lain. Jadi saya tak ulas lagi. Gurau. Tak boleh fokus Tadi bukan main lagi. Dia cakap, kau panggil era je. Dah balik.
main sikit dah. Kan? Okey, era punya situasi ni. Katakanlah era ni mati. Okey, macam mana sekarang ni? Dia macam mana urusan anak dia ni? Okey Tok, bila kita cerita tentang harta yang kita ada, bila berlaku sahaja kematian, apa sahaja harta yang ada atas nama kita, secara automatik, contoh kita meninggal pukul 12.30 malam, 12:01, apa sahaja harta yang ada atas nama kita itu dah jadi harta pusaka. So dalam situasi ni, bila kita nak mulakan pengurusan harta pusaka, pertama sekali kita kena tengok tentang siapakah waris yang berhak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh Era. Sebagai contoh, katakan dalam situasi Era ada seorang anak perempuan. Okey, so seorang anak perempuan ada baki lagi bahagian sebenarnya dekat situ. Siapa lagi waris yang berhak terhadap harta pusaka? Mungkin ada ibu dan ayah. Kalau kata ayah tak ada ibu, kemudian ada bahagian lagi yang akan pergi kepada adik-beradik. Contoh adik-beradik Era ada 3 orang contoh. So waris yang terlibat ada 3 orang adik-beradik, kemudian seorang ibu dan juga seorang anak perempuan. So dekat sini sebenarnya waris yang terlibat terhadap harta pusaka. So apa sahaja harta yang ada atas nama Era, kelima-lima mereka berhak terhadap harta pusaka Era mengikut bahagian faraid masing-masing. So kata contoh Era ada rumah yang mana memang daripada muda Era bekerja, mengumpul harta tersebut adalah memang fokusnya adalah untuk anak. Tetapi bila tak ada buat apa-apa perancangan, maka dia dah open kepada faraid. So faraid dia balik semula kepada siapa waris yang terlibat terhadap harta pusaka. Sebab setiap daripada kita semua mempunyai waris faraid yang berbeza-beza. Saya jarang jumpa orang yang mana dalam skala 10 dia punya bahagian faraid dia sama. Contoh macam saya dengan Datuk. Betul? Datuk ada anak perempuan saja. Saya pun ada anak perempuan saja. Tetapi pengiraan faraid itu berbeza. Dalam situasi saya ada baitul mal dalam yang akan masuk dalam pengurusan harta pusaka, tetapi Datuk mungkin tidak, disebabkan Datuk masih lagi ada ibu, masih lagi ada adik-beradik yang mana yang akan menghabiskan bahagian faraid di situ. So Maaf Datuk, okey, untuk Era ni. Okey, katakanlah Era punya kes ni tadi ni. Okey, samalah juga untuk korang yang tengok kat luar ni kan. Korang tengoklah ada tak kena tak benda ni dengan korang. Okey, contohnya Era tadi dia bila dia mati tadi pergi kepada mak dengan adik-beradik dia. Betul. Kalau adik-beradik dia pun semua perempuan. Okey. Adakah dia ada berlarutan kepada pakcik ke? Okey, dia sebenarnya faraid ni kita tak boleh cerita secara gambaran saja tu. Kita kena kira satu-satu sebab setiap daripada mereka mempunyai bahagian masing-masing. Dia ada pecahan dia lah. So dekat sini kita kena tengok. Kan andai kata contohnya bila adik-beradik pun kita dah masukkan, tiba-tiba ada baki lagi balance yang perlu difaraidkan, dia akan tengok sama ada, kalau kata contohlah adik-beradik tu ada adik-beradik lelaki. Biasanya akan adik-beradik lelaki ni akan habiskan bahagian. Tapi kalau tak ada, dia akan cari, contohlah adik-beradik lelaki ni meninggal lebih awal daripada Era contohnya. So dia akan tengok pula anak-anak daripada adik-beradik lelaki, anak lelaki daripada adik-beradik lelaki. So sebenarnya faraid ni dia satu hukum yang sangat lengkap yang Allah cerita dalam surah An-Nisa. Belum ada, tetapi banyak-banyak hukum yang Allah turunkan, hukum faraid adalah hukum yang paling lengkap yang ada di dalam Al-Quran. So kita sebagai pemilik harta, sebagai orang kata apa, orang Islam, kita kena patuh kepada hukum faraid itu. Tetapi daripada balik semula kepada situasi Era ini tadi, kalau kata Era memang mengumpul harta, memang fokusnya adalah kepada anak. So hibahlah kepada anak supaya bila berlaku kematian, waris-waris yang terlibat ni sebenarnya dia tidak akan mewarisi harta tersebut disebabkan Era dah hibahkan awal-awal semasa hidup. Tetapi kalau tak buat apa-apa perancangan, dia akan open kepada faraid. Itu yang kita katakan muncul selepas mati. Betul tu. Tambah kronik dalam situasi pasangan yang mempunyai anak-anak angkat macam saya sebut tadi. So bila anak angkat kita bela daripada kecil, kita beri pendidikan, kita sayang macam anak kita sendiri, dalam keadaan dia tak berhak walaupun satu bahagian dari sudut faraid. So macam mana kita nak memastikan supaya dia menerima harta yang kita ada? So boleh menggunakan instrumen hibah. So kalau kata orang lain tidak bersetuju dengan hibah yang dibuat waris-waris faraid, so inilah fungsi mahkamah syariah dari sudut mengesahkan hibah itu tadi. So tak ada orang boleh kata hibah ni sah, hibah ni tidak sah dan sebagainya. Badan yang berautoriti untuk mengatakan bahawa hibah ini sah ataupun tidak adalah mahkamah syariah. So kita jangan dengar cakap orang buat macam ni tak boleh, buat macam ni tak boleh. So kita kena tengok kepada siapa ataupun instrumen mana yang kita gunakan, organisasi mana yang kita nak memulakan untuk perancangan ini tadi, supaya apa saja perancangan yang kita buat akan secure ataupun akan mengikut seperti mana hasrat kita selepas kematian. Sebab dia berbeza-beza.
Ya. Kau punya masalah berbeza, dia ni betul, masalah faham. berbeza. Macam korang tengah tengok sekarang ni, mungkin masalah yang kita cerita tak sama dengan korang. Betul. Jadi mungkin ada yang kena, ada yang tak kena. Jadi maknanya kena cari kuda. Betul. Okey, Kuda bila kena ada. mencari kuda, macam mana kita nak pastikan yang kita mencari kuda yang betul dan kita melakukan cari hibah yang paling selamat, yang secure, yang tidak mampu dicabar oleh pihak ini lain? biar aku jawab. Oh, okey. Kalau ni jawab, ni salah satu kuda. Okey, jadi abang Wasiat, kuda bebas sekarang abang ni? kuda bebas. Okey. Dia sebenarnya macam mana kita sendirilah, macam kita, korang semua, kau kena cari kuda-kuda ni, suruh dia buat presentation kat kau. Kau duduk, okey, orang ni kau cakap ni, kata aku banyak ni, okey, kau satu kuda. Okay. Kau satu kuda, macam kita nak beli, nak orang tender, Okey. kan, suruh dia pitching kat kita. Okey. Lepas tu kita dengar mana yang kuda yang kau rasa sesuai dengan masalah kau, yang mana boleh menguruskan. Lepas tu kau check lah background dia juga. Ni kuda dah berapa lama punya kuda. Kalau kuda baru lahir semalam kau ambil, belum tentu boleh berlari. Itu penting. Itu penting. Kuda yang macam mana yang kita nak ni sesuai, dan juga dia punya track record. Itu paling penting. Betul. Sebenarnya macam abang minta maaf cakap kenapa saya bawa benda ni dalam podcast saya, sebab benda ni agak penting. Kenapa saya pilih Wasiah sebagai duta? Ada beberapa syarikat yang offer saya. Tapi saya pun macam awal-awal ni saya cakap, tak boleh. Saya rasa ni tak cukup kuat. Saya tengok dia tak cukup matang. Jadi bila Wasiah saya tengok offer saya, okey, yang matang. Jadi saya pilih berkudakan, saya tunggang benda ni untuk saya bawa kepada masyarakat betapa pentingnya urusan harta pusaka ni. Okey. Cik Nazim punya pandangan macam mana? Betul tu. Sebab bila kita buat perancangan harta, sebab kita tahu bahawa bila kita buat perancangan harta ni, sebenarnya kita dah ada hasrat apa yang kita nak. Kita nakkan supaya sama ada berlaku kematian ataupun tidak kepada kita nanti, harta tersebut kita dah tahu dah siapa yang kita nak diwarisi. Okay? So betul macam mana Datuk sebut tadi, sebab kalau kita buat dokumen perancangan hari ni, mungkin kita akan mati 20 tahun 30 tahun akan datang. So kita nak memastikan supaya bila kita buat dokumen perancangan hari ni, dokumen itu boleh diguna pakai, boleh dilaksanakan selepas kematian kita dalam tempoh 20 tahun 30 tahun akan datang. So yang pertama sekali kita kena memastikan organisasi mana yang kita nak uruskan. Okay, sebagai contoh di Wasiah, kami dah lebih 21 tahun dari menyediakan perancangan dan pengurusan harta kepada masyarakat kita di Malaysia. Setakat ini kita dah mempunyai lebih daripada 100,000 pelanggan seluruh Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita dah mempunyai lebih daripada 400 jenis 400 perintah pengesahan hibah daripada Mahkamah Syariah seluruh Malaysia. So dekat sini sebenarnya kita ada track record yang baik seperti mana Datuk sebut tadi. So bila kita cerita tentang hibah, Wasiah adalah organisasi yang paling banyak menyediakan hibah di Malaysia, dan kita mempunyai organisasi yang paling banyak mendapatkan perintah pengesahan hibah daripada Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia. So dekat sini sebenarnya kita nak memastikan bila kita buat perancangan, kita mengguna ataupun kita berurusan dengan organisasi yang tepat, supaya apa sahaja yang kita buat, hasrat kita itu boleh dilaksanakan selepas kematian kita. Wasiah ni ada board director semua kan? Ada tu. Kita mempunyai ada 8 orang board of directors kita. Kita ada 7 orang panel penasihat syariah. Panel penasihat syariah inilah yang bertanggungjawab untuk memastikan semua dokumen ataupun produk perkhidmatan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah patuh syariah dan juga boleh dilaksanakan selepas kematian mengikut peruntukan undang-undang. Dan pengerusi panel penasihat syariah kita adalah mantan hakim Datuk Seri Muhammad Yusof Cik Teh. Beliau merupakan mantan hakim Mahkamah Rayuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. So beliau mempunyai pengalaman yang cukup luas. Yes, pengalaman yang cukup luas dari sudut memutuskan sesuatu kes yang datang di depan beliau lah. Dan dalam masa yang sama akademik yang mempunyai kelayakan, kita mempunyai 4 orang lecturer daripada universiti sebagai panel penasihat kita, dan juga 2 orang tokoh pengurusan harta pusaka. Salah seorangnya adalah Tuan Syekh Nilamuddin Hassan, mantan pengarah pembahagian pusaka seluruh Malaysia, dan juga Tuan Haji Sulaiman Kadimi, mantan ketua penolong pengarah pembahagian pusaka negeri Pahang. So tokoh-tokoh inilah yang memastikan supaya apa sahaja produk perkhidmatan yang ditawarkan oleh Wasiah dapat dilaksanakan selepas kematian. Dan sebelum untuk pengetahuan Era dan juga Datuk, sebelum sesuatu produk perkhidmatan itu ditawarkan kepada masyarakat, Wasiah ni bukan sekadar dengar sahaja. Orang kata orang cerita, kita buat macam ni lah, kita buat macam ni, terus jalan jual dekat masyarakat. Tidak. Di Wasiah, sebelum sesuatu produk perkhidmatan itu ditawarkan kepada masyarakat, kita akan beri geran penyelidikan terlebih dahulu kepada universiti.
Universiti akan buat penyelidikan terhadap sesuatu isu dan sebagainya. So daripada dapatan penyelidikan tersebut, kita bentang balik kepada pakar undang-undang yang terlibat dari sudut hukum syarak lah, sebab kita bila cerita tentang hibah dan sebagainya, kita akan panggil pakar undang-undang ini tadi. Selepas dibahaskan, barulah kita akan bawa masuk kepada panel syariah untuk dibahas sekali lagi dari sudut undang-undang, dari sudut hukum syaraknya, dan selepas itu barulah kita meluluskan produk perkhidmatan ditawarkan, barulah kita memasarkan kepada masyarakat. So di Wasiah Shop kita memegang ketat disiplin ilmu ini, sebab kita tahu bahawa kita memegang amanah pelanggan kita, dan dalam masa yang sama produk perkhidmatan yang kita tawarkan adalah produk perkhidmatan yang boleh dilaksanakan selepas kematian, walaupun 20 tahun 30 tahun akan datang, walaupun saya dah tak ada, pengasasnya dah tak ada dan sebagainya, tetapi dokumen perancangan itu tetap juga boleh dilaksanakan. So bukan sekadar kita dengar sembang-sembang dekat kedai kopi yang kita bincang-bincang, kita nak buat macam ni lah, kita nak buat macam ni lah, terus jalan. Maknanya memang benda ni kena masak betul-betul lah, masak betul-betul, tapi dalam masa yang sama cari pula menu-menu baru apa semua. Macam kita masak lauk kat rumah, kalau tak ada tong gas, AC gas ni, maknanya ni tong gas yang paling ringan dalam dunia ni, yang material daripada Kevlar, aramide, fiber, bahan bulletproof dan heat resistant ni, saya rasa rumah tangga kita tidak akan ceria dengan keadaan tu. Masak tak rasa selamat. Tak rasa selamat. Yang pastinya kali ini kita bukan saja dibawa oleh AC Gas, tetapi juga of course daripada Wasiah tu sendiri. Tapi bukan sebab Wasiah taja kali ni kita nak cerita pasal benda ni nak goreng korang. Tak, kita bukan macam nak goreng, kita nak masak. Tapi ini fakta. Betul. Yang kita cakap ni adalah syarikat yang dikawal selia oleh pihak kerajaan Malaysia. Lepas tu, sebab tu dia tu Wasiah Berhad. Betul. Kena faham syarikat Sendirian Berhad dengan Berhad. Berhad ni dipantau dan saya dapat tahu tak lama lagi modul daripada Wasiah ni akan pergi ke international, betul Alhamdulillah tu. Ada beberapa negara di Timur Tengah sekarang ni sedang melihat bagaimana Wasiah boleh offer produk perkhidmatan yang kita laksanakan ini tadi untuk diimplementasikan di negara-negara sana dekat Timur Tengah lah. Sebab kalau kita tahu, bila kita cerita tentang hibah yang melibatkan hukum syarak dan sebagainya, negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, mereka sebenarnya lebih arif sepatutnya kan. Kitab-kitab semuanya cerita dalam bahasa Arab kan, tetapi mereka juga kurang pendidikan ataupun kurang kajian terhadap instrumen-instrumen yang ada dalam Islam. So di Wasiah kita memang daripada awal penubuhan masa 2004 lagi, memang semua produk perkhidmatan yang kita nak pasarkan kepada masyarakat, memang kita beri geran penyelidikan dulu. So daripada dapatan penyelidikan ini tadilah yang memperkuatkan hujah kita jika kes itu dicabar di mahkamah syariah dan sebagainya. So sebab tu kita tak takut kalau ada pihak yang menentang hibah kita, tak ada masalah, kita balik semula kepada mahkamah syariah. Sebab macam saya sebut tadi, badan yang berautoriti untuk mengesahkan hibah adalah Mahkamah Syariah. Biar Mahkamah Syariah membuat keputusan, tetapi di peringkat kita di Wasiah, kita ada hujah kita. Kenapa format dokumen kita begini? Kenapa khobat? Ni ada teknikal sikit lah. Kenapa penyerahan kuasanya diberi begini? Khobat ni apa? Khobat ni adalah penguasaan. Saya tahu combat Khobat ni adalah penguasaan harta. So bila kita hibahkan, so bagaimana datuk menguasai harta tersebut, walaupun nama dalam geran tak tukar lagi. So adalah beberapa kriteria, elemen-elemen yang akan diperhalusi oleh pihak Mahkamah Syariah. Tapi kalau kita tengok era kan, Cik Nazri kan, saya cukup yakin dengan Wasiah ni boleh pergi sampai ke international. Contohnya tabung haji kita. Diasaskan oleh orang Malaysia. Betul. Tabung haji ni Malaysia je yang ada pengurusan macam tu, yang macam bank, yang profesional. Profesional. Lepas tu kita punya halal. Betul. Halal kita nombor 1 dalam dunia. Betul. Lepas tu Islamic finance. Yes. Malaysia. Bayangkan Malaysia yang buat. Kita yang negara kecil, padahal negara-negara Arab ni besar-besar ni diorang tak terfikir. Sebab tu sekarang negara-negara Arab, negara-negara Islam lah khasnya, diorang banyak belajar 3 benda ni dengan Malaysia. Betul. Dan sekarang pula Wasiah pula nak pergi keluar ni, mungkin akan masuk jadi 4 perkara yang besar dalam pengurusan Islamik tu, pengurusan hidup dan mati tu kan. Itu. Dan bila cakap pasal muncul selepas mati, bukannya muncul selepas mati tu datang pocong, tak. Ini muncul tiba-tiba datang kat depan rumah. Bukan nak cakap masa tu. Masalah yang muncul selepas mati. Betul. Okey, sebelum kita nak pergi ke muncul selepas mati ni, saya nak tanya very basic question. Bila kita bercakap tentang hibah semua ni, bunyinya hanya kepada mereka yang
berharta, ada duit, ada tanah, ada benda lah yang nak dihibah-hibahkan. Tapi ramai juga masyarakat di luar sana yang macam, alah, aku ada rumah alah besar mana pun rumah, alah kereta pun kereta buruk. Jadi siapa sebenarnya yang layak yang ataupun yang patut menggunakan khidmat hibah ni? Hibah ataupun pengurusan harta lah. Pengurusan harta. Okey, sebelum dia jawab tu, okey, macam abang kan? Boleh tak Abang banyak sangat. Ya, abang nak hibahkan hati dan perasaan abang kepada Era. Boleh ke Aisyah nak hibahkan Hak perasaan. Tak valid. Apa tak valid pula? Kau sekarang ni kau terima abang nak hadiah ni. Tak ada value. Tak ada value. Kau tengok ni tengah dengan orang kau cakap kau mengecikkan abang ni, Era. Allah, tak ada bang. Aduh, tak baik, Era. Itu Kau lambung lah sikit abang depan orang ni. Kau reject abang tak ada value tak tu. adalah, Pak. Sampai Bukan, hati kau. Tak ke mana pun. Kasih sayang kita sebagai umat sesama Islam abang dah nak lah. hibahkan je. Alah, Cik Nazri, tolong Cik Nazri. Tok jangan kacau Tok. Macam mana berani nampak. Okey. So berbalik kepada Balik. soalan saya Okey. tadi, siapa sebenarnya yang layak? Okey, sebenarnya kita kena tengok macam saya sebut tadi. Kita sebagai pemilik harta sebenarnya kita nak menentukan siapa orang yang layak ataupun yang sepatutnya menerima harta kita. Dia sebenarnya dari sudut perancangan harta ni sebenarnya dia bukan terkait dengan orang yang berharta sahaja, orang yang kaya sahaja, orang yang golongan pertengahan yang mungkin B40 pun tetapi dia mempunyai situasi yang kritikal. Contoh macam saya kan. Saya tak adalah harta banyak macam Datuk 3 bilion tadi. Itulah. Kan saya adalah sikit je. Apa tu? Dalam borak-borak dah naik lah. Naik, 4 bilion. 3.5. Oh, alhamdulillah tu. Kan, macam saya tak adalah ada harta sangat pun, tetapi saya adalah sebuah rumah yang ada tempat berlindung untuk isteri dan anak-anak saya. So disebabkan saya lihat bahawa bila berlaku kematian kepada saya, ada bahagian ataupun ada pihak yang lain akan masuk sebagai waris faraid saya, dan memang pun saya bekerja hari ini adalah untuk memastikan supaya harta yang saya ada adalah untuk dimanfaatkan oleh isteri dan anak-anak. So saya hibahkan kepada isteri dan anak-anak saya. So sebenarnya semua orang Walaupun sikit, dia kena buat pengurusan tu. betul. Tetapi dalam masa yang sama kita kena tengok kepada golongan-golongan yang kritikal. Macam saya sebut tadi, golongan yang mempunyai anak angkat sahaja, golongan yang mempunyai anak perempuan sahaja, tak ada anak lelaki, tak ada waris asobah yang akan menghabiskan. Dia akan pergilah cari waris yang akan menghabiskan. Pasangan berpoligami, Ni menarik. Okey, jap lagi saya nak cerita. Okey lagi. Pasangan yang Main berpoligami. semangat. Sebab pasangan yang berpoligami ni sangat kritikal kan. Dia berpoligami, dalam masa yang sama dia ada rumah untuk isteri pertama, dia ada rumah untuk isteri kedua. Kalau dia tak buat hibah, rumah isteri pertama bila berlaku kematian kepada dia, rumah isteri pertama boleh dituntut oleh isteri kedua. Tapi itu yang muncul. Yes. Yang tiba-tiba lepas mati baru muncul. Ni poligami ah. Kejap kita cerita, Itu antara golongan-golongan yang kita. Contohnya ataupun selain daripada itu ahli perniagaan. Ahli perniagaan pun sangat kritikal kan. Contoh macam Datuk kan. Datuk run the company. Kasih aku je. Contoh sebab saya nak bagi contoh mudah kan. Yeah. Kan. Banyak company tadi 3.5 bilion dah naik kan. So bila Datuk run the company, so mungkin Datuk nampak di kalangan anak-anak Datuk hanya seorang saja yang betul-betul mengikut Datuk, tahu bagaimana selok-belok company dan sebagainya. Kalau Datuk tak hibahkan ataupun Datuk tak merancang harta Datuk, bila berlaku kematian nanti, semua waris-waris yang terlibat terhadap harta pusaka, walaupun dia tak masuk dalam company, tak involve, tak tolong dan sebagainya, mereka ada hak dari sudut saham yang Datuk tinggalkan. So dekat sini dia akan memberi kesukaran. Contoh kalau Datuk ada shareholder yang lain, partners yang lain, adakah partners itu boleh berurusan dengan anak-anak yang akan mewarisi bahagian Jadi faraid? maknanya sebelum kita mati tu kita kena melantik satu orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan. Betul. Yang kita percayalah. Betul. Tapi dia tak boleh buat keputusan semua, tak boleh buat kan. Tak Betul. maknanya dia adik-beradik dia kena ada kat belakang untuk buat keputusan. Yes, betul. Dekat situ sebenarnya pemilik harta ni boleh tentukan bagaimana dia nakkan supaya harta dia ni apa yang akan memberi manfaat balik kepada waris dan dia sendiri selepas kematian. So berbalik semula kepada soalan Era, sebenarnya dia berbalik semula kepada situasi masyarakat kita di luar sana kan. Contohnya kalau ada anak lelaki dan anak perempuan, kita nampak sebenarnya tak perlu pun untuk ada buat hibah dan sebagainya, sebab memang bila berlaku kematian memang akan diwarisi oleh anak lelaki dengan anak perempuan. Tetapi kita kena lihat adakah anak lelaki ataupun anak-anak yang lain ini tadi, dia contoh macam company tadilah saya bagi contoh, adakah mereka terlibat secara langsung dalam company ataupun rumah. Contohnya mungkin anak kita ada 5 orang, mungkin anak yang sulung sampai anak nombor 4
bagus, ada pelajaran yang baik, ada kerjaya yang bagus, ada duit sendiri, harta sendiri. Tapi mungkin anak kita yang keempat ni mungkin kurang sedikit, tidak berkemampuan, hidup susah dan sebagainya. So kita rasa macam aku nak hibahkan kepada dia lah, sebab yang lain tu dah ada harta sendiri. So sebenarnya dia balik semula kepada pemilik harta. Walaupun situasi faraid itu tidak kritikal, maksudnya hanya anak-anak saja, tetapi pemilik harta boleh menentukan siapa yang layak ataupun siapa yang akan mewarisi harta yang akan ditinggalkan. So itu situasi dulu dulu kita cakap pasal harta pusaka je kan. Tapi sekarang ni baru lately dalam 3-4 tahun ni barulah keluar muncul perkataan hibah hadiah ni. Sebenarnya boleh dibuat. Jadi sebenarnya kalau hibah ni harta pusaka ni ialah dia bukanlah berkaitan dengan tanah, rumah saja kan, syarikat apa. Apa lagi selain pada tu yang boleh dihibahkan? Dia tengok kepada pemilikan harta tadi lah, Ira. Contohnya macam rumah, tanah tu biasa kita dengar. Contohnya macam kenderaan. Kalau kenderaan tu harga yang mungkin bawah 100,000, saya rasa mungkin tak berbaloi sebab kenderaan itu dia mempunyai susut nilai. Tetapi kalau kenderaan yang supercar contohnya yang harga berjuta-juta dan sebagainya, bila berlaku kematian ini akan jadi rebutan di peringkat waris. Ni duit KWSP, duit insurans. Betul. Banyak orang tak tahu kan, duit KWSP tu, duit insurans. Macam dulu, macam abang saya meninggal, saya ada hak saya. Bila pihak pengurusan harta ni buat, tiba-tiba saya dapat duit. Saya dapat 15,000, abang saya dapat 15,000, adik saya dapat 15,000. Duit daripada arwah abang saya, sedangkan dia pun ada anak lelaki tak? Betul. Nampak tak? Saya pun dapat. Tapi terpulang pada kita nak bagi balik ke, itu terpulang. Nak ambil pun tak berdosa. Tapi kau tengok jugalah keadaan keluarga yang balu tu kan. Kalau dia susah kau ambil tu ke bangang nama dia kan. Betul. Kan? Sebab dari sudut pengurusan harta pusaka tu saya tambah sikit. Selepas kita tengok, maksudnya bila kita nak menguruskan harta pusaka ni, sebelum kita membahagi-bahagikan harta, kita kena tengok siapa waris yang berhak dan juga berapa bahagian yang dia layak menerima dari sudut faraid. Selepas daripada masing-masing dah tahu berapa bahagian yang akan terima, barulah dia akan bermesyuarah. Maksudnya adakah kita nak ikut faraid ini ataupun yang kita nak bahagikan, sebab kita tahu lelaki dengan perempuan ni dia berbeza dari sudut faraid. Anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan akan dapat 1 bahagian. So mungkin anak lelaki ni rasa macam arwah ayah kita ni sayang kita ni sama, tak ada beza antara satu sama lain. So why not kita berbincang, kita pun dah tahu bahagian masing-masing, kita berbincang untuk kita bahagikan harta ini secara sama rata. Ataupun contoh macam situasi anak keempat ni tadi mungkin susah dan sebagainya, semua yang 4-4 ni bersetuju untuk menyerahkan bahagian kepada waris yang kelima ni tadi contohnya. So tapi jarang berlaku tu. Jarang berlaku tapi ada tu. Saya ada lah, tapi jarang berlaku. Betul. Saya kata ada tapi jarang berlaku. Sebab bila bab harta kan tu. Bab harta, bab duit ni kan, bila dah depan mata, mula-mula sebelum tu cakap okey. Betul. Tapi dah sampai kat tangan, yang kaki cocok ada tau. Betul. Pasangan. Abang nak bagi semua? Ya. Serius abang? Betul. Lepas tu suami pula, you nak bagi semua kat dia? You bukan anak dia, you tak boleh ambil rasa sikit? Betul. Saya share sikit. Saya share sikit. Memang cerita ni memang realiti yang berlaku kepada salah satu keluarga pelanggan kami lah bila berlaku kematian. Saya ingat lagi masa tu kami turun jumpa dengan kesemua waris ni adalah pada Raya Haji beberapa tahun yang lepas lah, yang mana semua waris ni bersetuju. Maksudnya diorang ni adik-beradik ni bermuafakat dalam keadaan si mati ni tadi dia meninggalkan barang kemas. Barang kemas. So adik-adik lelaki ni sebenarnya dia kata alah barang kemas ni sesuai dipakai oleh adik-adik perempuan. Tetapi ada pasangan yang duduk sebelah, ini you ada hak lah dari sudut faraid, ambil lah. Kalau you tak nak, kalau you tak boleh pakai sebagai seorang lelaki, I kan ada isteri you. So sebenarnya betul macam saya sebut, Datuk sebut tadi, sebenarnya adik-beradik mungkin okey, tetapi pasangan kan, sleeping partner ni tadi yang akan cuba meraih kesempatan daripada hasil yang sebenarnya, mungkin akan dapat. Tapi tak salah sebenarnya. Tak salah. Sebab dari segi hukum tak salah, sebab dia tahu lelaki dia ada hak. Betul. Tapi kadang-kadang dia tak boleh fikir orang ni adik-beradik kan. Betul. Kadang-kadang dekat situlah sebenarnya kita adik-beradik kita mungkin kenal antara satu dengan yang lain, tetapi bila pasangan kita mungkin tak tahu bagaimana mak dan ayah kita membesarkan kita dulu. Dia orang kita nampak masa kecil-kecil main sama-sama, tidur susah sama-sama, makan sama-sama kan. Kalau Datuk ingat cerita TV yang saya pernah kongsikan episod yang keempat kalau tak silap saya, situasi macam itulah kan, kakak ni berkorban apa sahaja untuk adik-adik. Ada satu cerita yang Cik Nazir tak cerita lagi, yang mayat bergoncang tu masa itu macam mana cerita dia ni? Ni korang dengar cerita ni. Tragis sikit lah. Korang dengar cerita ni. Ini cerita real lah, bukan bohong. Ni real. Betul. Sumpah demi Allah. Demi Allah tu.
Demi Allah. Demi Allah. Ni depan mata berlaku. Betul. Okey, cerita. Berlaku pada saya. Situasi ini berlaku di sebuah Felda. Sebab di Wasiah Shop kami bila berlaku sahaja kematian, memang kita janjikan kepada semua pelanggan-pelanggan kita lah, bila berlaku sahaja kematian, waris inform kita, maklumkan kematian. Kemudian memang salah satu daripada kerja yang akan kita buat, perkhidmatan yang akan kita berikan adalah kita adakan sesi khutbah pusaka, yang mana kita akan kumpulkan ke semua waris yang terlibat terhadap harta pusaka. Kita akan memberikan sesi khutbah pusaka. Kita akan bacakan semua dokumen yang dibuat oleh si mati semasa hidup. Kemudian kita akan menerangkan tentang tanggungjawab waris, sebab kita kena ingat bila cerita tentang harta pusaka, ada tanggungjawab waris terhadap harta pusaka. Kemudian tanggungjawab wasiah, disebab macam Datuk tadi kudakan wasiah, ada tanggungjawab wasiah untuk menguruskan harta pusaka. So dalam beberapa ketika bila kita cuba kumpulkan waris-waris ni, ada seorang waris yang tidak mahu bekerjasama. So bila susah untuk kita bekerjasama ni, kita minta bantuan daripada pengurus Felda untuk kita jumpa dengan abang ni lah, sebab abang ni, pengurus Felda tu memang rapat. Kita jumpa nak berbincang dengan abang ni, sebab adik-beradik yang lain okey, tapi abang ni susah nak beri kerjasama. So dengan peranan daripada pengurus Felda ni, dia dapat kumpulkan, dapat berjumpa dengan abang, dan kita jumpa dalam satu pertemuan di sebuah pejabat Felda lah. So masa pertemuan tu kita bincang dan sebagainya, kita terangkan hukum dan sebagainya, apa tanggungjawab, bagaimana hasrat arwah dan sebagainya. Lama kelamaan sesi tu makin lama makin tegang, dan dah mula menjerit-jerit dan sebagainya. So sampai satu tahap dia kata, Encik Nazri, masa tu saya dengan dengan tim saya, dia kata Encik Nazri minta keluar dulu daripada bilik ni, tinggalkan kami adik-beradik sahaja. So saya pun duduklah luar menghormati, biarlah dia orang bincang bagaimana pembahagian nak dibuat dan sebagainya. So saya ingat dalam 5 ke 10 minit saya dengar suara makin lama makin tinggi, menjerit, dan sampai satu tahap saya dengar kerusi. Kalau kita ingat, kalau kita dekat sekolah dulu kan, kerusi kita adalah kursi kayu kan. Sekarang dah kursi plastik, dulu kursi kayu. Kita dengar kursi kayu tu dihempas ke lantai. So saya cakap dengan tim saya, ini kita tak boleh nak biarkan. Kalau tak, sampai bila kerja kita nak jalan? So saya masuk. Bila saya masuk, saya nampak adik dia yang bongsu, dia 5 beradik je. Saya nampak adik dia yang bongsu dah pegang kerambit, nak rodok abang dia yang sulung. Oh, serius ah. Lillahi ta'ala. Saya pada ketika itu, saya duduk di tengah-tengah, Datuk Era. Saya duduk di tengah-tengah. Kalau adik ni teruskan, bermaksud saya yang akan syahid dulu. Pada ketika itu, semua orang cuba nak meleraikan lah. Tim saya cuba nak meleraikan. Merembang dulu umur saya. Cuba nak meleraikan. Dan pada ketika itu, tiba-tiba Allah punya kuasa dan Allah nak tunjukkan kepada saya. Sebab saya selalu cakap, dan saya ada terbaca, saya orang kata belajar tentang pengurusan harta pusaka ni. Orang kata harta yang kita miliki, isteri dan anak-anak ni akan memberi fitnah kepada kita, walaupun dah berlaku kematian kepada kita. So pada ketika tengah kecoh-kecoh ni, saya duduk di tengah-tengah, saya tak nampak apa-apa. Saya blank, hitam gelap. Walaupun saya celik, yang saya hanya nampak adalah sekujur jenazah sedang bergoncang atas dan bawah. Pada ketika situasi itu, situasi getir itu. Dan secara otomatis, saya ingat dalam 5 second, tak sampai 10 second lah, saya memang tak nampak apa walaupun saya celik. Saya hanya nampak sekujur jenazah sedang bergoncang atas dan bawah. Secara otomatik tu, air mata saya terus jatuh. Bukan disebabkan saya takut dalam situasi itu, sebab saya yakin dan percaya apa yang saya buat ini adalah sebahagian daripada sunnah Rasulullah, memartabatkan ilmu faraid, ilmu muamalat dan sebagainya, mawaris dan sebagainya. Tetapi saya nampak bahawa mungkin ini satu yang Allah nak tunjukkan kepada saya. Air mata saya terus jatuh, dan semua orang akan tergamam pada ketika itu. Senyap, seolah-olah macam apa, kenapa kau tiba-tiba kau pula nak menangis? Ini hal kami. Saya cerita balik dan semua macam, oi, ini harta ayah, kita bergaduh nak rebut harta yang ayah tinggalkan. Bukankah itu adalah sebahagian daripada fitnah yang ayah tengah tanggung dekat dalam sana? Mungkin sebab yang Allah nak tunjukkan kepada saya, yang saya sampaikan kepada waris. Dan Alhamdulillah tu, selepas situasi itu berlaku, adik-beradik berlima ni boleh bermesyuarah, boleh berbincang, dan akhirnya pengurusan harta pusaka itu boleh dibuat. Dan saya rasa tu, ini satu nikmat yang Allah tunjukkan kepada saya lah. Sebab kadang-kadang semua orang. Sebab kadang-kadang kita rasa macam kita mungkin dengar-dengar lah kan, betul ke tak betul ke, betul tak betul. Tetapi bila Allah turunkan ataupun ilhamkan kepada saya pada ketika itu, saya rasa ini satu nikmat yang saya pegang sehingga ke hari inilah. Cakap pasal harta ni, dia boleh jadi panas kan. Sepanas AC gas kita. Tong gas yang paling ringan. Betul Encik Nazri, dia tak percaya. Ui, serius lah. Ini era boleh angkat ni.
Boleh. Apa dah tak boleh angkat? Ini paling ringan di dunia. Bahan dia daripada Kevlar, aramide fibers, bahan bulletproof, lepas tu dia tahan panas. Dia takkan meletup. Betul. Tapi hari ni pula kita pair pula dengan tajaan daripada Wasia. Kan? Wah, tapi memang panas lah cerita kali ni. Gila. Apa yang tapi gila? Sebenar tak. Tu saya cakap. Muncul selepas mati. Maknanya masalah boleh muncul selepas mati. Tapi kalau kita tak menguruskan harta pusaka kita, ini cerita benar, ini bukan bohong. Demi Allah tu. Demi Allah. Maknanya Allah punya kuasa, sebab pengurusan ialah ini macam amanah. Betul. Amanah daripada Allah, tiba-tiba Allah boleh blankkan. Cik Nazri ni tiba-tiba nampak benda tu. Ini bukan main-main tau. Kisah benar. Kalau mungkin korang cerita kita nak buat cerita, tak. Ni demi Allah Betul. Dan kisah ni pun pernah ada wartawan interview saya dan memang keluar dalam akhbar lah. Saya ingat saya dalam 2013. Tak apa, kita ulang balik, semua orang dapat tengok. Kita nak muncul selepas mati ni. Okey. Pengurusan pumpang harta dah buat ni, semua dah kuda dah buat kerja ni. Tiba-tiba masa hari nak jenazah, nak masuk kubur, ataupun masa buat kenduri arwah, buat tahlil malam tu, muncul satu sosok, bawa pula anak 3 orang. Siapa pula ni? Pandang-pandang saudara ke ni kan? Cari siapa? Saya isteri kepada bla 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 yang mati ni. Jam satu keluarga ni. Ini macam mana cerita? Pihak kuda, Wasiah contohnya dah urus semua dah ni. Dah urus dah bincang dah, tiba-tiba muncul. Muncul selepas mati. Masalah baru muncul. Situasi-situasi macam ni dulu saya ingat dalam drama dia tu. Ada kes-kes macam ni lah. Sebenarnya realitinya memang ada. Kami dah jumpa 2-3 kes macam tu. Dan memang ada satu kes yang mungkin saya nak share juga dalam sesi pada kali ini, adalah situasi yang lebih kurang sama lah tentang isu macam ni. So boleh kita teruskan ke tu? Boleh teruskan. Kisah ni mungkin panjang sikit tu lah. Sebab ada satu ketika, saya ingat dalam beberapa tahun yang lepas lama dah kes ni, ada satu syarikat ni cuba hubungi kami untuk kita buat pembentangan kepada pemegang saham syarikat tersebut lah. Pemegang saham syarikat ni dia ada lebih kurang dalam 3 orang, saya ingat saya. Dan kami adalah syarikat yang terakhir dipanggil untuk membentangkan tentang perancangan dan pengurusan harta pusaka. Sebab shareholder ni cuba mencari solution bagaimana perancangan boleh dibuat terhadap syarikat yang mereka sedang jalankan. So dalam situasi ini juga adalah golongan kritikal yang macam saya sebut. Orang kata apa, businessman juga adalah antara golongan yang kritikal untuk merancang harta. So dalam situasi ini, sebelum kami memulakan pembentangan, kami tanyalah sebenarnya apa hasrat datuk-datuk ni tadi untuk merancang harta. So dia kata sebelum ini kebanyakan syarikat yang datang di depan mereka hanya menceritakan tentang wasiat, buat wasiat selesai masalah harta. Tapi mereka kurang yakin dari sudut setiap daripada mereka mempunyai komposisi harta yang berbeza dan juga struktur faraid yang sangat berbeza antara mereka bertiga. So selepas saya kaji dari sudut, saya mungkin nak ambil seorang sahaja dalam situasi 3 orang shareholder ni tadi, yang mana mereka beliau memegang saham yang paling besar, majority. Saya ingat dalam 60 ke 70%. So selebihnya adalah minority lah untuk 2 orang lagi. So dialah sebagai founder dan juga yang run the company. So dalam masa yang sama, dia mempunyai seorang anak yang mana dia didik anak ini tadi untuk run the company. Maksudnya selepas kematian dia yang dianggap, dia harapkan anak yang inilah yang akan meneruskan usaha dia. Sebab anak ni memang dah dididik daripada bawah, syarikat itu masih lagi kecil sehinggalah syarikat itu besar. Dan saya pun tak nak mention nama syarikat tersebut sebab bila saya sebut semua orang akan tahu nantilah. So kita bentangkan tentang apa produk perkhidmatan yang boleh ditawarkan kepada 3 orang shareholder ni. Sebab dia mempunyai hasrat yang mana saham ini memang dia nak berikan kepada anak yang ikut dia run the company, tetapi dalam masa yang sama dia nakkan supaya manfaat yang dihasilkan oleh syarikat ini tadi dapat dirasai oleh kesemua waris yang terlibat. So kita rasa macam mana kita nak buat ni So saya boleh relatekan dengan satu produk perkhidmatan yang ditawarkan oleh Wasiah
iaitu Al-Mutahabah. Al-Mutahabah ni adalah satu produk perkhidmatan sebagai amanah keluarga lah, yang mana dia boleh hibahkan dalam masa yang sama. Penerima hibah ni tadi mempunyai tanggungjawab dia untuk mengagihkan dan sebagainya. Sebab Datuk ni tadi dia orang yang berpegang kuat kepada agama. Ada agama, orang yang ada agama, kemudian dia selalu buat kebajikan. Siapa datang jumpa dengan dia untuk dapatkan sumbangan untuk kerja-kerja amal, tak banyak sikit dia mesti akan bagi. So dalam masa yang sama tu, diceritakan kepada saya dia mempunyai 2 orang isteri. 2 orang isteri, dan setiap daripada isteri-isteri ni tadi memang dia ada sediakan rumah masing-masing lah. So saya nampak bahawa produk yang paling tepat untuk menguruskan harta pusaka ataupun merancang harta ni adalah menggunakan produk hibah, instrumen hibah. Sebab kalau dengan wasiat, macam dia balik semula apa yang saya cakap awal tadi, kalau ada waris yang tidak bersetuju dengan wasiat, maka wasiat itu akan terbatal, faraid akan menjadi keutamaan. Tapi bila hibah, kita hibahkan semasa hidup, maka harta tersebut akan terkeluar daripada harta pusaka. So dia pun decide untuk bersetuju, yang mana saham syarikat yang tadi diberikan kepada anak dia yang ikut dia ni tadi. Anak ni adalah daripada isteri yang pertama, anak daripada isteri yang pertama, dan dalam masa yang sama isteri kedua pun dia ada anak. Isteri pertama pun dia lebih kurang dalam 4 ke 5 orang anak, isteri kedua ada dalam 3 orang anak, macam itulah. So dihibahkan kepada anak dia yang daripada isteri pertama yang ikut dia ni, dan dalam masa yang sama dia nakkan manfaat-manfaat harta ni tadi dapat diwariskan ataupun dapat dirasai oleh kesemua waris yang terlibat terhadap harta pusaka. So kita pun dah readykan dokumen dan sebagainya, sebab di wasiah bila dokumen dah ready, dokumen hibah ni tadi, kita akan buat sesi akad. So terserah kepada pelanggan yang tadi nak buat dekat mana dan siapa yang dia akan jemput sebagai saksi dan sebagainya lah. So ada prosedur-prosedur yang kita akan ikut. So dia kata, Encik Nazri, kita buat dekat rumah saya akan minta semua waris yang terlibat ataupun semua anak-anak dan isteri saya ada dalam majlis. Tapi saya kata tu sebenarnya tak perlu pun terlibat dengan semua orang. Sebab pemberian hibah ini cukup dengan adanya pemberi, Datuk sendiri, dan juga anak ni tadi, dan juga saksi 2 orang. So kita boleh melengkapkan rukun hibah tu tadi. Tapi dia kata no, saya nak semua orang tahu tentang apa yang saya nak buat. So dijanjikan pada satu hari dikumpulkan semua anak-anak dia, kami datang ke rumah, di rumah isteri yang pertama. Saya sangat kagum tu dengan Datuk ni, sebab Datuk ni walaupun dia berpoligami, tetapi anak-anak daripada isteri pertama dan juga anak-anak isteri kedua, mereka memang seolah-olah satu ibu satu ayah. Sangat akrab, sangat baik, dan isteri-isteri ni pun sangat baik, boleh bergurau senda, salam, cium tangan. Biasanya kalau kita dengar orang berpoligami ni tak boleh jumpa kan, jumpa depan-depan pasti nak pakai rambut. Cik Nazri tak jadikan tu sebagai contoh untuk di Encik Nazri? Macam saya kata tadi lah tu, beras saya beli, nasi orang lain masak. Mungkin soalan yang sama saya boleh lontarkan pada tu. Saya dah tak mampu. Saya takut lah tu. Okay. So, lepas tu? So kita pun melaksanakan akad. Dalam dari sudut itu kami pun menerangkan kepada kesemua yang terlibat tentang apa hasrat yang Datuk nak buat lah. So supaya orang lain tak menyalah anggap bahawa walaupun abang ini tadi terlibat dalam company ikut ayah dan sebagainya, tetapi ada manfaat yang company akan bagi dan tanggungjawab abang untuk memberikan kepada adik-beradik yang lain, termasuk ibu 2 orang ini tadi. So kita laksanakan akad, dan alhamdulillah family ni saya sangat kagum lah. Sebab tu orang yang nak berpoligami ni dia bukan sebarang orang boleh berpoligami. Dia kena tahu tentang tanggungjawab. Ataupun kalau katakan tiba-tiba ada dia tiba-tiba muncul isteri pertama tak tahu yang dia ada isteri kedua. Ada kes? Sebenarnya ada je kes tu. Sebab tapi kalau dari sudut yang macam tu, kita kena tengoklah kalau dia timbul selepas kematian, ada tak bukti-bukti pernikahan dan sebagainya. Mungkin saya boleh sambung itu kejap lagi lah. Saya nak teruskan dengan kisah Datuk ni. So selepas dah komplit akad dan sebagainya, kita pun selesailah, dah done lah. Maksudnya akad ni dah komplit. So bila berlaku kematian dan sebagainya, hibah itu boleh kita sahkan di mahkamah syariah jika ada bantahan daripada waris-waris dan sebagainya. Selang beberapa tahun tu, saya dapat panggilan daripada anak dia yang sulung yang mengatakan bahawa ayah dia dah meninggal dunia.
So kita pun ikut prosedur yang biasa. Kita akan minta semua waris berkumpul dan kami akan datang buat sesi khutbah pusaka lah. Dan dalam masa yang sama kita minta waris-waris ni readykan ke semua dokumen-dokumen yang terlibat. Sebab lepas kita buat sesi khutbah pusaka, kita akan collect semua dokumen yang terlibat. Kita akan mulakan proses pengurusan harta pusaka. Sama ada kita nak terus pergi mahkamah syariah dahulu ke, ataupun kita nak terus bawa pergi mahkamah tinggi sivil ataupun pejabat pusaka kecil untuk menuntut harta pusaka yang freeze atas nama arwah ni tadi. Dokumen semua dah lengkap. Kita pun dah terangkan buat sesi khutbah pusaka, dah cerita tentang hukum, peranan dan sebagainya. Dokumen dari di atas meja. Dan pada ketika itu waris-waris memang sangat baik, sangat baik, sangat saya kagum lah. Saya kagum dengan family ni. Tapi bila saya nak ambil dokumen, dia kata, Encik Nazri, yang abang yang sulung ni, Encik Nazri, dokumen semua dah ready, tapi saya harap Encik Nazri jangan ambil lagi. Jumpa saya di office minggu hadapan. So saya rasa mungkin ada dokumen yang tak komplit lah. So saya kata tak ada masalah, kita boleh jumpa di office, saya akan datang. Cuma dia kata saya minta Encik Nazri datang seorang je, jangan bawa tim lah. Saya kata macam pelik je. Dan yang lain, mak-mak ni pun termasuk adik-adik yang lain macam, kenapa kau ni Dan dokumen dah ready, bagi je lah supaya boleh proses cepat. Kau nak bagi Cik Nazri sikit kan? Ada terfikir macam tu, mungkin nak bagi aku sikit kan? Kalau bagi, Alhamdulillah kan. Saya ni jarang menolak rezeki kan. So saya kata tak apalah, tak ada masalah, saya ikut apa sahaja kehendak pelanggan kita. So sampai satu hari yang telah ditetapkan, saya pun pergi di pejabat. So dia kata, Cik Nazri, saya rasa sangat bersalah Cik Nazri, sebab saya rasa macam saya tak melaksanakan amanah arwah, dia kata. Saya kata, apa benda yang ni, cuma dia berat nak bercerita, sebab dia kata dia tak tahu nak mulakan daripada mana, dan dalam masa yang sama dia tak tahu dengan siapa dia nak mulakan untuk bercakap ni. So dia kata, apa masalah? So dia kata sebab anak ni tadi, yang sulung ni tadi, dia memang orang kata penyimpan rahsia arwah ayah dia. Sangat kuat. Orang kepercayaan, tak ada orang yang lebih mengetahui segala-galanya berbanding anak ni. So dia kata, Cik Nazri, selepas kita complete akad hibah dulu tu, dia kata selang beberapa bulan arwah ayah saya telah menikah seorang lagi. Menikah seorang lagi. Tapi Cik Nazri, arwah ayah saya kata dengan, dia katalah, dia imbas balik, dia kata, saya cakap dengan arwah ayah saya, kenapa tak nak bagi tahu Umi dengan Umi dengan ibu, sebab dia panggil Umi dengan ibu kan. Dia kata dia biar dia selesaikan sendirilah macam mana dia nak bercakap dan sebagainya. Selepas dia dah menikah tu, dia beli juga sebuah kondo, tapi atas nama dia. Dia letakkan isteri ketiga ni di situ. Tapi saya tanya, tuan kenal ke isteri ketiga ni? Dia kata, saya sangat kenal, sebab ini adalah ex-staff kami. Dan dia ni adalah seorang ibu tunggal, mempunyai 3 orang anak yang masih kecil. Dan suami dia dulu, dia kata suami dia dulu adalah juga bekerja di syarikat tersebut sebagai dispatch, meninggal dunia dalam waktu bekerja. So itulah kisah dia. So tapi dia kata, saya tak tahu macam mana nak memulakan cerita ni. Dan saya dah ada cakap dengan arwah ayah saya untuk bagi tahu pada Umi dan ibu, tetapi dia kata biar dulu, sehinggalah tiba-tiba Allah panggil dia balik. Sebab arwah datuk ni dia meninggal disebabkan kena heart attack. Dia kena heart attack secara tiba-tiba kan. So dia kata, macam mana Cik Nazri nak buat? Saya pun tak tahu. Dan dalam masa yang sama, dia menikah di Siam. Dia menikah di Siam, dan pernikahan itu tidak didaftarkan di Malaysia. So saya kata, sebenarnya kalau pernikahan itu tidak didaftarkan, dan tuan, dia kata dia pun ada sekali semasa sesi nikah. Memang macam cerita ibu mertuaku lah kan. Piramli dengan Ahmad Nispu tu kan, memang sangat akrab lah. And so dekat sini sebenarnya dia memang tahu segala-galanya, dan pada pernikahan itu memang dia pun ada sekali. So dia kata, saya tak tahu macam mana nak mulakan. So saya kata, kalau dari sudut pernikahan itu tidak didaftarkan di Malaysia, isteri ketiga ni walaupun dia sah dari sudut hukum syarak, dari sudut perundangan di Malaysia untuk tuntutan harta pusaka, dia tak dapat apa-apa bahagian. So saya kata, perkara ni kita perlu jelaskan kepada semua orang yang terlibat, supaya tak ada prasangka, dan dalam masa yang sama, jika pernikahan itu sah dari sudut hukum syarak, kalau kita tak berikan, maka kita dah makan harta batil. Dan kami pun, pihak ketiga yang menguruskan, akan terkait sama juga akan dipersoalkan di sana nanti. Jadi saya kata lebih mudah, dia kata
bercerita, bagi tahu pada semua orang. Dan dia kata saya tak kuat Encik Nazri, dan saya perlukan bantuan Encik Nazri lah. Saya kata aku pula jadi orang tengah cerita. Kuda kan kuda kan? Memang kena tonggang lah. So saya kata tak apalah, saya ambil ini sebagai satu amanah dan juga cabaran. So saya kata saya cadangkan untuk kita adakan sekali lagi sesi khutbah pusaka untuk perjumpaan dengan kesemua waris yang terlibat. Tapi dalam masa yang sama saya duk fikir-fikir, saya kata saya kena sediakan senjata-senjata, weapon-weapon untuk pergi berperang lah. Sebab kita tahulah, confirm lah dalam situasi yang macam ni, mana ada family yang akan tiba-tiba man datang, tak ada kan. So saya kena ready sampai hari yang dijanjikan. Saya minta si anak ni tadi memulakan bicara lah. So dia cerita kepada semua orang dan saya duduk dekat tengah-tengah. Dan ajaib tu, saya kagum lah. Isteri, anak-anak hanya senyum. Isteri ni senyum. Anak-anak ni pula rasa macam aku nak terima baby baru. Dah tahu tak kalau kita nak terima baby baru kan, anak budak-budak kan. Dia rasa macam seronok. Saya cakap kenapa macam ni? Aku tahu sebab apa. Sebab tu. Sebab arwah bapak dia punya akhlak yang baik dan menguruskan segala tanggungjawab dengan baik. Dan dalam masa yang sama juga, bapak dia ni, dia kahwin dengan staff dia yang kerja dengan dia yang mati, dispatch dispatch yang ada 3 anak. Betul. Maknanya bapak dia ni macam ikut Rasulullah. Betul. Dia ambil orang ni, dia jaga. Betul. Bukan dia nak kahwin sangat sebenarnya. Sebab dia pekerja dia mati dalam kerja dispatch, jadi dia rasa dia bertanggungjawab. Aku rasa itu pemikiran yang telah digambarkan bahawa arwah bapak dia orang ni mempunyai akhlak yang baik, dapat menjaga semua dia dengan baik. So dia kata apa masalah dia. Dan dia orang dah dilatih oleh arwah bapak dia, bukan harta semata-mata. Betul. Mungkin tu. Ya, dan saya bersetuju dengan Datuk. Sebab saya rasa walaupun saya jumpa dengan arwah ni dalam waktu yang singkat, tak lama mana pun, tetapi kita dapat rasa vibe tu yang sangat positif, banyak berkongsi tentang agama, cerita tentang hadis dan sebagainya. Bukannya orang yang biasa-biasa lah tu pada saya. Dan macam ni lah Era. Kalau Era nak senang nak faham, orang tu macam abang. Ketawa boleh macam. Saya setuju tu. Betul Era. Tadi hinanya abang di mata Era. Tak ada. Bukan. Baik macam abang, kaya macam abang, semua macam abang. Tapi semua kau tak terima. Tapi ini satu cerita. I mean dia orang semua terima macam tu je. Betul tu. Saya rasa macam kita dah ready dah ni, kita kebal, machine gun apa semua kan. Kita nak terangkan, maksudnya ready lah apa saja kemungkinan. Tapi dia orang rasa macam tak sabar nak menunggu, macam nak tunggu baby. Ibu nak bersalin, seronok. Saya cakap apa ilmu yang dipakai oleh arwah sampai ke tahap ini. Habis bawa tak yang itu isteri ketiga datang? Kita dah ready pun sebenarnya. Saya minta dia ready. Dalam kereta? Saya kira dia dekat luar. So saya kata sebab benda ni memang kena selesaikan hari ni. Kalau tak, bila saya nak memulakan proses? So kita panggil balik. Tu diorang memang welcome. Datang, come duduk. Memang dia bawa anak tiri. Maksudnya anak dengan arwah suami tu lah. Anak tiri kepada arwah lah maksudnya kan. So dia bawa, memang kecil lagi, budak-budak lagi. Saya rasa bawa sekolah rendah lagi. Aku rasa dia menangis tengok budak tu. Seronok. Sebab family ni saya rasa macam memang hubungan tu sangat baik. Cumanya Syok, dalam situasi ni dia ada sedikit kesukaran disebabkan dia bernikah di sempadan dan tidak didaftarkan di Malaysia. Tapi dia orang boleh hibahkan tak yang menguruskan ni? Sepatutnya tak boleh Datuk, sebabkan arwah dah meninggal. Yalah, tapi kalau dia orang dia nak serahkan bahagian boleh. Serahkan bahagian boleh kan? Betul. So dalam situasi ni apa yang saya nasihatkan adalah kalau kita terus memulakan proses tuntutan harta pusaka, isteri ketiga ni takkan dapat apa-apa disebabkan dari sudut undang-undang dia bukan kategori isteri sebab tak ada pembuktian dokumen yang jelas, pendaftaran dan sebagainya. Tapi hukum syarak betul. Hukum syarak kalau betul nikah itu sah dari sudut hukum syarak, maka itu urusan urusan agama lah, urusan hukum syarak dekat situ. Tapi dari sudut undang-undang kita kena memastikan semua benda ni lengkap. So saya maklumkan bahawa memang kita kena memulakan proses untuk pengesahan pernikahan dahulu dan dalam masa yang sama anak yang sulung ini tadi juga bertanggungjawab lah sebab dia pun ada pada ketika itu dan sebagainya. So urusan tu memang sangat mulik tu, sangat
sangat smooth Alhamdulillah. dan boleh diselesaikan dengan baik. So selepas urusan pengesahan ataupun pendaftaran nikah ini selesai, barulah proses tuntutan harta pusaka itu boleh dibuat. So barulah isteri ketiga ini boleh dinamakan sebagai waris yang berhak terhadap harta pusaka. So ada satu isu yang mana rumah yang telah dibeli untuk isteri ketiga ni tetapi nama arwah. So dari sudut hukum ni sebenarnya itu adalah harta pusaka dan semua waris yang terlibat terhadap harta berhak terhadap rumah itu. Dan ini pun saya pun kagum. Saya tak tahulah apa ilmu yang dipakai oleh arwah. Mereka semua bersetuju disebabkan bagusnya disebabkan anak-anak yang arwah tinggalkan semuanya dah atas 18. So mereka bersetuju termasuk ibu-ibu ni tadi, rumah yang dibeli untuk isteri ketiga ni mereka lepaskan bahagian kepada isteri ketiga. So dekat sini tu apa yang saya nak bawa, poligami ni sebenarnya indah. Tetapi dia sesuai kepada orang yang betul-betul layak. Betul lah apa yang telah Allah gariskan dalam surah Nisa ayat 3 kalau tak silap saya. Kahwinlah kamu 2, 3 dan 4. Tapi kalau kamu takut dengan keadilan, tidak berlaku adil dan sebagainya, cukup kahwin 1. So sebenarnya poligami ini indah. Tetapi orang kita, masyarakat kita, umat Islam sendiri yang mengambil enteng perkara tersebut. Hanya nak mungkin keseronokan sahaja semata-mata, tetapi tanggungjawab akhlaknya bagaimana. So pada saya, inilah sebenarnya contoh poligami yang terbaik yang kita mungkin boleh bawa ke dalam masyarakat kita. Boleh mungkin buat drama ni. Kan? Boleh buat drama. Hari ni kita bercerita panjang lebar dan aku rasa banyak input-input yang kita dapat tentang pengurusan harta, macam mana nak hibahkan harta, kuda mana yang kita nak pilih yang terbaik, kan? Jadi 1 jam lah kita bercerita ni. Tambah sikit gitu. Sikit lagi kita tentang kes tadi itu. So dalam situasi yang ini disebabkan arwah dia dah buat dokumen hibah bersama dengan wasiah menggunakan perkhidmatan wasiah dan dalam masa yang sama dia ambil juga produk pengurusan harta pusaka yang dinamakan sebagai al-wasitah. Semua proses ini tadi di mahkamah syariah dan juga di mahkamah tinggi sivil diuruskan secara percuma, waris tak perlu bayar apa-apa pun untuk. Itu adalah kelebihan wasiah. That's why kenapa arwah Datuk ni tadi memilih wasiah berbanding organisasi yang lain. Sebab dia tahu bahawa bila dia ambil wasiah, maka semua urusan ini akan diuruskan wasiah secara percuma tanpa ada bayaran kepada waris. Kalau dia menggunakan instrumen... Kenapa percuma? Sebab itulah produk perkhidmatan yang ditawarkan oleh wasiah. Sebab kita salah satu-satunya produk yang kita tawarkan, contohnya macam hibah komprehensif, dia ada elemen-elemen tabaruk dekat situ. Di wasiah di Malaysia hanya wasiah saja yang memperkenalkan kaedah ini. So proses pengurusan harta pusaka, jika pelanggan itu buat dokumen perancangan dan pengurusan bersama wasiah, bila berlaku saja kematian, semua urusan itu akan dibuat secara percuma tanpa ada sebarang bayaran yang dikenakan kepada waris. Berbeza dengan pemain-pemain industri yang lain menggunakan instrumen wasiat dan sebagainya, mereka akan mengenakan, contoh dia balik semula kepada akta probate dan pentadbiran. Seksyen 43 menyatakan dengan jelas pihak yang menguruskan harta pusaka boleh mengenakan caj maksimum sehingga 5% terhadap harta pusaka yang ditinggalkan. So andai kata kalau contohlah situasi Datuk ni tadi dia aku ada 3 Yes, 3.5 bilion. 3.5 bilion. Ya, baru Datuk setengah jam dah tambah 3.7. 3.7. Okey, macam Datuk ada 3.7 bilion. So, kalau kata contoh Datuk berurusan dengan organisasi yang lain selain daripada wasiah, mereka boleh mengenakan daripada 3.7 bilion itu tadi terhadap 5% terhadap pengurusan itu. So, siapa yang kena bayar? Waris-waris ataupun diambil daripada harta pusaka Datuk. So kalau kata contohlah daripada Datuk ada 3.7 bilion, so tolak daripada fee tu, balance tu barulah diagihkan kepada waris-waris. Berbeza dengan wasiah, kalau Datuk ada 3.7 bilion, 3.7 bilion inilah akan diwariskan sepenuhnya kepada waris-waris tanpa ada tolak 10 sen pun. Itu antara kelebihan yang ada di wasiah. Okey, alhamdulillah, terima kasih Encik Nazri kerana sudi menerangkan panjang lebar. Ada cerita yang menyayat hati, ada cerita yang menggores hati, ada cerita juga yang membuka minda kita tentang bagaimana kita sebagai manusia yang Allah bagikan ganjaran, iaitu harta, yang mana harta ini memang kita akan tinggalkan di atas muka bumi ini, dan harta memang kita tak boleh bawa masuk ke dalam hati. Tapi kalau Allah dah bagi harta pada kita, bagaimana pula kita untuk menguruskan harta yang tertinggal supaya kita tidak menjadi satu bahan fitnah dalam kubur nanti kita ada masalah apa semua. Dan ini satu benda yang begitu cakap kompleks
yang harus kita settlekan dan Alhamdulillah terima kasih kepada Cik Nazri Terima sekali kasih lagi. Encik Nazri. Sekarang ni ialah bunyi macam kompleks macam yang abang katakan, sukar, tetapi nikmat itu, kesenangan itu akan dirasai selepas kita di alam barzah insya-Allah dan semua ahli keluarga kita yang terlibat. Tapi yang sukar tu tak ada masalah sebenarnya. Wasiah ada. InsyaAllah. Kita bagi kat wasiah. kesukaran tu kita serahkan kepada wasiah. Kita kudakan dia. Okey, sekali lagi terima kasih Encik Nazri dari wasiah kita. Dan Hitam Putih Kehidupan kali ini istimewa kerana ditaja oleh wasiah. Jadi terima kasih sekali lagi seperti Pada biasa. Tong Gas. Terima kasih Tong yang Gas. paling ringan di dunia. Terima kasih AC Gas kerana bersama dengan kami. Dan jumpa minggu hadapan hari Ahad jam 9 malam seperti biasa. Topik-topik yang pastinya hanya yang terhangat. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hitam putih warna darah.